Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta Petra TV bersama anda di episod kedua hari-hari terakhir Ramadan di SK SYP 1. Hari ini kita nak menyiasat berapa duit raya yang diperolehi oleh murid-murid SK SYP 1. Assalamualaikum Malika, boleh saya tanya sikit? Waalaikumsalam, boleh je. Berapa duit raya awak perolehi masa hari raya? Dalam sekitar 200 hingga 300 ringgit. Apa yang awak guna dengan duit raya tu? Saya akan menggunakan duit raya tersebut untuk membeli buku novel yang saya lama idamkan. Terima kasih Malika. Sama-sama. Sekitar 150. Oh, apa yang awak guna dengan duit raya tu? Saya akan simpan duit itu dan gunakannya untuk lawatan tahun 6 nanti. Selalunya saya dapat RM200. Apa yang awak guna dengan duit raya tu? Saya akan berikan kepada ibu saya untuk disimpan di dalam bank. Wah, Sarah, boleh saya tanya sikit? Berapa duit raya yang awak perolehi masa hari raya? 300 lebih. Saya akan mengumpul untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah wa syukurillah. Berapa duit raya yang awak perolehi masa hari raya? RM200.5. Apa yang awak guna dengan duit raya tu? Saya nak menyimpan duit raya untuk membeli telefon bimbit. Berapa duit raya yang awak perolehi masa hari raya? Duit raya yang saya perolehi sekitar 5 sehingga 600. Saya akan menggunakan duit raya itu dengan membeli barang yang saya idamkan. Semoga rakan-rakan tidak lupa dengan sikap berjimat cermat dan menabung. Jumpa lagi di episod lain. Bye!